Intensi 2.1 soalan nombor 10. Dua punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 8X tambah C sama dengan kosong ialah alfa dan alfa tambah 3D. Bukakan C dalam sebutan D. Alright. So macam biasa, punca dia adalah alfa dan alfa tambah 3D. Dan ini adalah persamaan dia. X kuasa 2 tolak 8X tambah C sama dengan kosong. So kita buat HTP kita. Alfa tambah 3D dapat 2 alfa tambah 3D HDP alfa tambah 3D. Jadi alfa kuasa 2 tambah 3 alfa D. Okay, HTP daripada persamaan negatif 8 dapat 8. HDP adalah C. Alright, next, second step, HTP dengan HTP, iaitu 2 alfa tambah 3D sama dengan 8. HDP sama dengan HDP alfa kuasa 2 tambah 3 alfa D sama dengan C. Alright, so kita nak buat yang mana satu dulu. So kalau mengikut ni, kita akan buat yang ni. Saya akan ambilkan, sebab kita nak ungkapkan C dalam sebutan D, maknanya kita tak nak alfa. So kat sini senang sikit yang nak jadikan perkara rumus. So kita akan jadikan alfa sebagai perkara rumus. Jadilah 8 tolak 3D alfa sama dengan 8 tolak 3D per 2 masuk sini. 8 tolak 3D per 2 kuasa 2 tambah 3 8 tolak 3D per 2 D sama dengan C. Kalau kan C dah cantik lah sini, C dah single. So kita tinggal kemaskan di belah kiri ni sahaja. Jom kita kemaskan. 8 kuasa 2 8 64, 3 kali 8 24, 3 kali 8 24 kali 2. Okey, 3 kali 8 24 kali 2 48 tolak 48 D tambah 9 D kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 per 4 tambah 3 kali 8 24, 3 tolak 9 D per 2 per 2. Oh, ada D belakang dia. Hati-hati. C. So 64 tolak 48 D tambah 9 D kuasa 2 per 4. So nak samakan ni kali 2. So 2D kali ni 48 D. 9 kali 2 negatif 18 D kuasa 2 per 4 sama dengan C. So 64 ada geng, tak ada geng. So 64 negatif 48D tambah 48D habis 9 tolak 18 4 tolak 9D kuasa 2 per 4 sama dengan C. So tengok boleh kecilkan ke? So tak boleh. C. So itulah persamaan dia. C sama dengan 64 tolak 9D kuasa 2 per 4. Okey.